sejahtera dan salam integriti. Anda sedang menonton laporan khas integriti negara. Dalam segmen kali ini, kami memberi tumpuan kepada dua isu utama dalam usaha memperkukuhkan integriti dan membanteras rasuah dalam pasukan polis diraja Malaysia, iaitu rasuah atau hadiah serta konflik kepentingan. Sebelum kita mulakan dengan laporan yang pertama, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak apa itu kepentingan nilai integriti dan SPRM. Integriti adalah asas setiap pegawai polis. Dengan pegawai yang berintegriti, rakyat boleh mempercayai tindakan pihak penguat kuasa. Malah, amalan rasuah kecil seperti sogokan boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat dan imej pasukan polis. Integriti memastikan setiap keputusan dibuat secara adil dan bertanggungjawab. SPRM ialah Sikatan Bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM ialah sebuah badan kerajaan yang bertanggungjawab di dalam urusan seperti mencegah dan menyiasat kes rasuah, mendakwa pelaku rasuah melalui kerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan memberi pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya rasuah serta urus tadbir kerajaan dan organisasi lebih telus dan berintegriti. SPRM memainkan peranan utama dalam menguatkuasakan konsep anti rasuah di Malaysia. Mereka menyiasat aduan, mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat dan memastikan sistem penguatkuasaan berjalan telus. Dengan kerjasama masyarakat, SPRM membantu membina pasukan polis yang bersih dan profesional. Laporan pertama memfokuskan perbezaan antara rasuah dan hadiah. Kita teruskan bersama wartawan kita Afiq dan Sakina pada hari ini. Silakan Afiq dan Sakina. Terima kasih saya pada Hadi dan Amira di seri pentas utama. Salam sejahtera dan salam integriti. Saya Afiq, wartawan anda pada hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor menahan reman 2 orang anggota polis kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM635,000 daripada seorang individu sebagai hadiah ataupun balasan supaya tidak mengambil tindakan bagi kesalahan aktiviti perjudian yang berlaku di sebuah syarikat swasta. Perintah reman selama 6 hari sehingga 5 Ogos ini terhadap 2 orang suspek itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Eun Cheng Meng di pejabat SPRM selepas permohonan dibuat oleh pejabat SPRM sendiri di Mahkamah Magistrate Johor Bahru pagi tadi. Menurut sumber, 2 orang suspek lelaki berusia lingkungan 30-an itu ditahan kira-kira 9 malam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Johor. Susulan penangkapan 2 anggota polis tersebut, pihak SPRM juga telah berjaya menahan 4 orang suspek lain bagi membantu berkaitan siasatan kes tersebut. Timbalan Pengarah Operasi SPRM Johor, Hairul Ilham Hamzah, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2019. Walaupun dinamakan hadiah, pemberian itu sebenarnya merupakan suapan berbentuk rasuah. Perbezaan ini perlu difahamkan supaya tidak terjebak di dalam gejala rasuah tanpa sedar. Sekian daripada saya untuk laporan integriti yang utama pada hari ini. Kita terus bersama dengan wartawan seterusnya, Sakina di tempat kejadian bagi mengulas kes yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Afiq. Assalamualaikum dan salam integriti. Saya Sakina, wartawan anda bagi mengulas laporan. Akaun bank milik isteri beliau sebagai hadiah serta balasan melepaskan 3 individu yang ditahan serta membuang dadah jenis syabu daripada laporan polis berkaitan kes serbuan dan tangkapan yang dikendalikannya pada 26 Februari 2021. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 1 Akta sama, membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah suapan iaitu RM10,000. Sekian saja daripada saya bagi mengulas laporan khas anda tentang perbezaan di antara rasuah dan hadiah. Kita kembali ke seri pentas utama bersama Adi dan Ami. Terima kasih Afiq dan Sakina di antara laporan khas utama tentang perbezaan di antara rasuah dan hadiah. Baiklah, seterusnya kita bersama lagi 2 orang wartawan
iaitu Dayana dan Hemasri bagi mengulas tentang laporan khas kita yang kedua, iaitu konflik kepentingan bagi membina isu integriti dan anti rasuah di kalangan anggota PDRM. Terima kasih kepada Adi dan Amira di Seri Pentas Utama. Saya Dayana, wartawan anda bagi melaporkan laporan khas utama yang kedua, iaitu konflik kepentingan. Kes yang dilaporkan berlaku apabila seorang pegawai polis di sebuah daerah yang terletak di ibu kota Kuala Lumpur mempunyai ahli keluarga yang menjalankan perniagaan kelab malam. Pegawai tersebut ditugaskan dalam unit yang memantau aktiviti hiburan, lesen perniagaan dan operasi pencegahan jenayah malam. Beliau juga didapati menerima sejumlah wang tunai sebanyak RM1 juta Malaysia semasa operasi serbuan dilakukan pada permis tersebut. Beliau didapati menggunakan kuasa untuk memastikan permis milik abangnya tidak diperiksa serta beliau juga menghalang operasi pihak lain, termasuk unit narkotik dan pihak berkuasa tempatan daripada mengambil tindakan terhadap permis tersebut. Mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694, beliau boleh disabit atas kesalahan di bawah Seksyen 24 Akta 694, iaitu denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai rasuah ataupun penjara sehingga 20 tahun. Ini yang dipanggil konflik kepentingan. Dalam situasi ini, pegawai tersebut sepatutnya menjalankan tugas dengan adil, tetapi dia membuat keputusan berdasarkan kepentingan keluarga dan bukan undang-undang. Sekian sahaja daripada saya bagi laporan khas utama pada hari ini, iaitu konflik kepentingan. Kita terus bersama wartawan kita yang seterusnya untuk mengulas kes yang seterusnya. Silakan Hemasri. Terima kasih kepada Dayana. Saya Hemasri, wartawan anda bagi meneruskan laporan konflik dan kepentingan yang seterusnya. 3 polis trafik ditahan riman 3 hari mulai hari ini untuk siasatan berhubung perbuatan menerima wang tunai RM100 daripada seseorang dipercayai ahli keluarga bagi menyelesaikan saman trafik baru. Baru ini akibat daripada memandu melebihi ad laju. Ketua Polis Perak Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata 3 anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak yang ditahan itu berusia 37 hingga 42 tahun. Beliau berkata ketiga-tiganya kini dalam tahanan riman selama 3 hari bermula hari ini hingga 1 Februari bagi memantau siasatan kes yang berlaku di Jalan Simpang Kulai, Cameron Highland. Mereka ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan, Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali bersama Adi dan Amira di Seri Pentas Utama. Pegawai polis menghadapi cabaran seperti tekanan rakan sekerja dan pengaruh politik. Namun, menolak rasuah adalah tanggungjawab utama. Pegawai yang menegakkan integriti bukan sahaja menjaga imej diri, tetapi juga memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap keseluruhan sistem penguatkuasaan. Rasuah menjejaskan masyarakat dari segi keselamatan, keadilan dan imej negara. Konsep teras anti rasuah dapat dipupuk melalui pendidikan integriti, audit dalaman, kempen kesedaran dan sistem laporan awam. Sokong integriti, tolak rasuah dan mari kita bersama membina Malaysia yang adil dan telus. Terima kasih kerana mengikuti Polis Tanpa Rasuah. Ingat, setiap tindakan jujur membantu membina negara yang lebih baik. Sokong integriti, tolak rasuah, dan mari kita bersama membina Malaysia yang adil dan telus. Hindari rasuah demi kesejahteraan negara.